Berita melaporkan Kementerian Pendidikan Malaysia akan menjalankan siasatan dalaman berhubung tular rakaman suara pengakuan seorang guru yang menyuruh seorang murid dia balik ke negara China kerana tidak tahu berbahasa Melayu. Saudara, saya dah dengar keseluruhan klip audio itu dan saya rasa pelik dan curiga. Pertama, suara wanita tu cakap bahawa bukan sahaja pelajar ni yang tak tahu berbahasa Melayu. Ibu bapa dia juga tidak tahu berbahasa Melayu. Dan kemudiannya, wanita tu tanya kepada lelaki yang call dia tu, yang mana satu anak saudara beliau. Macam pelik je. Kan? Mula-mula kata kenal ibu bapa. Lepas tu dia tanya pula pelajar mana satu. Yang keduanya dalam audio tu juga, dia cakap yang pelajar ni bukan berumur 13 tahun tetapi dah dewasa. Macam mana dia boleh ikuti kelas sebelum ini? Dan kalau dia tak boleh berbahasa Melayu? Saudara dan saudari, ibu bapa gila manakah yang akan hantar anak dia ke sekolah yang dia tahu anak dia tak faham bahasa yang digunakan kat sekolah tersebut? Dan sekiranya kes ini benar, saya cabar Menteri Pendidikan dedahkan dekat mana kejadiannya berlaku kes ini, dekat sekolah mana dan siapakah guru itu. Selagi tidak didedahkan, saya beranggapan isu ini adalah dicipta untuk mengalih tumpuan rakyat Malaysia terhadap isu yang sebenar yang berlaku dalam negara Malaysia ni. Dan hentikanlah berita-berita atau naratif yang berunsur provokasi kepada kaum dan juga keagamaan dekat dalam negara kita ni. Apakah pandangan rakyat Malaysia?